Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi hari ini kita nak melihat, nak dengar tentang hati manusia ni dia ada terbahagi kepada 4. Hati manusia. Al-qulubu arba'atun. Qalbun ajradu fihi mislus siraji yazhura wa qalbun aghlafu marbutun ala ghilafih wa qalbun mangkusun wa qalbun musaffah fa amma al-qalbu al-ajradu wa qalbul mu'minin fasirajuhu fihi nuruhu wa ammal qalbul aghfalu wa ammal qalbul aghlafu fa qalbu kafir wa ammal qalbul mankusu fa qalbul munafiqil khalis arafa summa ankara wa amma qalbul musaffahu faqalbun fihi imanun wa nifaqun wa masalu imana fihi kamasalil baqlati yamadduha al-ma'u at-tayyib wa masalul nifaqi fihi kamasalil qarhati yamudduha qayhu waddam fa ayul maddataini ghalabat ala ukhra ghalabat alaihi. Jadi disebutkan kepada kita bahawa hati manusia ni diterbahagi pada 4. Yang pertamanya hati yang bersih, di dalamnya bagaikan lampu yang terang menderang. Itu satu jenis hati. Yang keduanya hati yang tertutup dan akan tetap tertutup. Nombor 2. Yang ketiga hati yang terbalik. Dan yang keempat hati yang berlapis-lapis. Adapun hati yang bersih ialah hati orang mukmin. Lampu ialah nur iman dia. Jadi orang mukmin ni hati dia bersih. Sebab tu dalam hidup orang mukmin ni hati dia tak boleh ada perasaan hasad, ada dengki, kan? Kerana lampu dia tu, dia punya hati tu bersih kerana dalam hati tu dia ada lampu. Lampu dia tu apa? Nur iman. Sebab tu dia tak ada hasad dengan orang, tak ada dengki dengan orang. Sebab apa? Hati tu sentiasa disuluh dengan nur. Jadi tak boleh. Kalau nampak kotor sikit, mana kerana ada lampu tadi, ada cahaya tadi, nampak terselah dia punya kekotoran tu. Kan? Ini hati orang beriman lah. Adapun hati yang tertutup ialah hati orang kafir. Adapun hati yang terbalik, orang kafir memang tertutup selalu lah hati dia. Kau beritahu apa pun dia tak kisah ya. Dia buat tak tahu ya. Malah menentang pula. Tu dia tertutup. Adapun hati yang terbalik ialah hati orang munafik. Yang asalnya mengetahui kebenaran kemudian mengingkarinya. Orang munafik tu dia kalau datang dengan orang Islam, kita kawan bro. Kita member kan. Tapi kalau balik dengan kawan dia, oi orang tu memang tak guna. Celaka betul dia. Kan, memang tak boleh pakai. Kita mesti musnahkan dia. Itu orang munafik. Orang munafik ni kerana lidah dia bercabang tak? Jadi dia mengetahui kebenaran tapi dia mengingkari kebenaran. Itu sebab orang munafik ni dia asfal minan nar. Orang munafik ni kalau dalam neraka dia lagi bawah daripada orang kafir. Kalau orang kafir tu memang dia tak beriman dah. Kan? Tapi orang munafik ni dia tahu tapi dia tak nak ikut. Dia kalau pergi kat orang Islam dia kata dia Islam. Kalau dia pergi kat orang kafir dia kata orang kafir.
Dia ni dalam istilah musuh, musang berbulu ayam. Itu bahaya tu. Kan? Ni orang munafik lah. Dan yang ada pun hati yang berlapis, kan? Hati yang berlapis ni ialah hati yang ada iman dan nifak. Mana iman ada, nifak ada. Dia ada kekotoran lah, ada sifat ada. Maka perumpama iman di dalamnya bagaikan biji yang disirami air yang baik, dan contoh nifak ya seperti luka yang mengeluarkan darah dan nanah. Mana yang lebih baik, maka kuat akan mengalahkan yang lain. Jadi hati orang yang keempat ni, hati yang berlapis ni, hati yang nombor 4 yang disebut hati berlapis, dia baik pun ada, jahat pun ada. Jadi baik ni diumpamakan ia seperti mana biji yang disiram dengan air, dia boleh tumbuh. Dia boleh mengeluarkan samarat, buah-buahan dan sebagainya. Tapi dalam masa sama juga dalam hati dia tu ada luka. Luka ni dia boleh mengeluarkan darah, dia boleh mengeluarkan nanah. Jadi mana satu yang kuat? Itu sebabnya kita pagi-pagi tak? Pagi-pagi tu dia macam tu. Kita punya hati pagi-pagi dia macam tu. Nak pergi ke tidak ni? Macam hujan. Ni kan. Kan macam hujan. Ustaz tak ada ni rasanya. Tu. Kalau menang yang kata ustaz tak ada tu, dia macam darah dan nanah lah. Kerana hati dia berlapis. Dia tiap-tiap hari dia berperang. Dia lawan. Kata tak ada hujan ke ribut ke aku tetap datang. Kan? Walaupun ustaz tak ada, aku baca Quran juga. Itu menang lah. Maknanya hati dia yang jadi biji tadi, itu dia akan menang. Jadi kita kena ingat, yang tiap-tiap pagi tu bila berlawan sampai tak sampai tu, tu hati berlapis. Kan? Jadi cuba kita tengoklah. Kalau hati orang mukmin tu memang dah ada ke tak ada ke ribut ke tetap sampai. Jadi kita dalam dua. Dan kita punya hati tu dalam dua. Sama ada hati orang beriman, itu dah memang tetap mantapnya. Kan? Dia tak akan berubah. Kau tolak apa pun, kayu ke batu ke, tetap jalan. Tapi yang masalahnya kita ni takut hati yang nombor 4 tadi. Dia belum konsisten lagi. Kejap boleh. Dia jadi taradud, tahu. Kan? Ni hujan ni, kalau hujan kan macam mana kan? Bawa motor pula ni kan? Jadi itu susah. Jadi itu. Cuba perhatikan hati anda, di manakah kedudukannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, insya-Allah. Marahan ni kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala ubah hati kita, insya-Allah. Ini hati yang baik-baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.